Yang kita bimbang, minta maaf ibu-ibu sekalian. Ramai orang tua, ini orang tua sendiri cakap dengan saya. Kata, Ustazah, macam mana ya? Dulu ingat bila dah tua kuat ibadah. Tapi datang perasaan dekat pakcik ni, masa ni pakcik tanya, umur dia 60 lebih ke 70. Pakcik rasa macam ni, dah banyak dah buat ibadah. Mari perasaan, cukuplah tu, ala kadar je lah. Sebab pakcik kira umur pakcik dah 70, 60 lebih. Dengan orang muda, pakcik lagi banyak buat ibadah. Sebab umur tu banyak. Kadang-kadang kan, orang-orang tua contoh cakap, ni bagi orang muda lah. Biar orang muda lah buat. Pakcik dah buat dah semua ni, bagi peluang kat korang. Sepatutnya, laki berusia 50, 60. Rebut kalau masih sihat kuat. Biarlah pakcik buat. Biar pakcik uruskan. Pakcik boleh ke jadi AJK jemputan jamaah? Boleh, tak ada masalah. Sehat, boleh telefon, boleh main WhatsApp. Maksudnya, kalau rasa kita boleh buat, jangan lepaskan peluang itu kepada orang lain. Ini, pakcik dah pencen dah. Pakcik tak nak fikir dah ni. Nak banyakkan masa dengan anak cucu. Jangan kecil hati pula ayat saya ni ya. Kita bimbang mindset itu, dia jadi fikir apa? Bila dah tua, nak rehat-rehat. Ibadah pun sedang-sedang je. Ibadah tak digandakan. Lagi kurang daripada sebelum umur 40. Tapi alim ulama orang soleh terdahulu, bila umur 40 ke atas, masa ni digandakan semua. Amal soleh, kebaikan. Lagi Allah bagi kudrat. Tak sihat tu cerita lain. Kalau sihat, Masya Allah. Tapi perlu bersedia untuk melakukan perubahan. Maksudnya, mungkinlah dunia hari ni dah berubah. Cara promosi dah lain. Cara kerja dah lain. Kena bersedia untuk berubah. Subhanallah.